kan? Orang ni ada, manusia ni ada beberapa jenis. Ada manusia itu yang hebat kerana dia tu hebat. He himself is an institution. Dia adalah satu institusi. Dia tu hebat, tu kelas mana. Nama dia tu cukup, tak payah sebut jawatan dia. Ada orang yang macam tu lah, high tu kelas lah kan. Ada orang dia bukan hebat, jawatan dia hebat. Bila jawatan dia tak ada, nobody dah dalam dunia ni. Ada. Sebab tu bila dia ada jawatan, orang semua ni lah. Bila dia tak ada jawatan, tak ada apa. Dia lebih kurang macam orang lain lah juga. Sebab tu kita ni yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darajat. Jadi ahlul ilm, belajar ilmu. Ilmu mengangkat manusia. Kita tengok tok guru tak ada jawatan apa pun, dia berjalan seorang, tok guru dia. Imam Ahmad tak ada jawatan, khalifah pukul dia. Tapi Imam Ahmad bawa barang, pakat pergi pegang barang Imam Ahmad je, jangan bawa lah syekh. Haibatul alim. Mudah-mudahan Allah kurniakan ilmu yang ada haibah ilmu.